Adakah betul orang yang sakit sebelum meninggal dunia itu tanda Allah nak hapuskan dosanya sebelum dia bertemu Allah? Betul? Sebab orang beriman ni istimewanya dia masa sihat dan masa sakit. Masa sihat orang beriman dia boleh buat ibadat, dia boleh begitu begini, dia boleh pergi ke Mekah dan sebagainya. Masa sakit dia tak boleh nak pergi ke Mekah, dia tak boleh nak pergi umrah, dia tak boleh nak pergi masjid. Tapi janjiannya apa saja musibah yang menimpa mukminin mukminat, orang beriman laki-laki atau perempuan, Allah akan kafar. Allah akan hapuskan dosanya. Nah, sebab tu sakit hapus dosa. Sebab itulah orang duk cakap, sakit dulu baru mati. Dapat kelebihan. Kelebihan apa? Kafarah. Sakit tak mati pun kafarah. Sakit membawa mati pun kafarah. Itu kelebihan orang beriman. Nah, sakit walaupun Nabi kata selumba cocok di duri. Nah, aduh, kena selumba. Kafarah. Allah kafarah. Tapi dua syarat. Pertama, kita tidak marah. Nampak? Kedua, kita apa benda ni? Kita redha dengan ketentuan Allah. Jangan maki hamung. Tak sakit maki hamung. Tengah orang ni berobat lambat sangat baik, dia marah. Penyakit atas babi apa dah baik-baik. Faham lagi? Ya, dia supah boleh ada. Nak? Tak boleh pahala. Nak? Padahal kalau budak supah tak baik kak. Mu supah pun tak baik kak. Baiklah tak supah. Nak? Dia gitu. Jadi betul. Kalau orang kata mati, sebelum mati dia sakit, Allah hapuskan dosa, betul. Sebab bila mati, dia sudah kurang dosa sebab hapus dengan sebab sakit. Contoh dia ada 100 dosa. Maka matinya, sakitnya separuh saja. Contoh, Allah hapus separuh saja. Tinggal 50. Tak lama matinya, Allah hapuskan semua. Kosong-kosong. Sebab tu orang yang mati, kosong, beres. Sebab tu kadang-kadang kita anak kita jahat. Kadang-kadang bini kita jahat mulut. Kadang-kadang laki kita perangai dok molek. Ini semua ni jangan kita susah sangat. Pada hakikatnya hapus dosa kita. Kita dulu ada buat salah, kita tak ingat. Lepas ni kita boleh laki jahat. Kita sabar, Tuhan hapus dosa hak dulu. Ada semua buat itu. Mudah ingat dah lah ni. Nampak pasal memori lain dah. Jadi aku beri mu suami jahat. Jadi mu susah, aku hapus dosa. Mu sabar, aku hapus dosa. Mu mati, kosong. Baik sangat mak ayah. Anak pula ngisap dadah dulu beradik. Rupanya ayah mak dulu ada salah. Jadi Allah nak ayah mak ni sabar, susah dengan dua orang anak ni. Mati mak ayah lagi, kosong. Ada hikmah dia. Soalan seterusnya. Kalau tak sakit, mati tiba-tiba, macam mana? Ada orang kata mati tiba-tiba, mati tak pakai. Dia gaduh dengan mulut dia. Jangan laju dengan mulut. Dia gini, ada molek, ada tidak. Pernah ditanya Nabi SAW, Nabi jawab dua perkara. Satu hadis Nabi kata, tanda akhir zaman, banyak berlaku mati mengejut. Nabi tak kata jahat. Tanda akhir zaman. Faham? Mati mengejut. Kita mati tak pakar tu. Ni hadis. Mana Nabi kata tak pakar? Amaratis sa'ah. Maksudnya tanda dunia sudah di hujung. Bukan tak pakar. Macam hadis Nabi kata akhir zaman bangunan tinggi banyak. Betul tak? Kita pun tengok hadis. Orang kata harang bangunan tinggi. Harang kok celah mana? Ni hadis. Dah hadis bukan kata harang. Hadis kata akhir zaman bangunan makin tinggi. Alah balik sungguh. Jadi ramai nak jadi ahli fiqh susah dulu. Dan hadis yang kedua orang tanya, mati mengejut ni macam mana wahai Rasulullah SAW? Nabi kata rehat bagi orang beriman, kejahatan bagi orang fasik. Mana kalau orang kafir mati mengejut, bala bagi dia. Bagi orang beriman, Allah nak rehat dia, susah lama. Tu susah lama dah. Daripada muda dah. Allah matikan mengejut dia. Tanda baik. Hati-hati.